Ni, hampa tak payah nak pembohong sangat. Hampa tak payah nak pembodoh rakyat sangat. Guys, 11 hari bulan ni akan diadakan satu sidang khas di Parlimen berhubung isu RCI tabung haji. Isu ni bukanlah isu kecil. Isu ni sangat-sangat besar berkenaan dengan duit rakyat, duit simpanan rakyat, duit untuk rakyat Malaysia pergi menunaikan haji. Saya bukanlah orang yang pandai nak bercakap pasal pelaburan, pasal perniagaan. Tetapi yang saya boleh cakap, janganlah perbodohkan rakyat. Mereka memberi alasan yang kononnya tabung haji rugi sebab berikan dividen kepada penyimpan. Ni, hampa tak payah nak pembohong sangat. Hampa tak payah nak perbodoh rakyat sangat. Sebab apa? Pelaburan apa pun, perniagaan apa pun yang orang melabur, kalau tak untung, macam mana hampa bagi dividen? Macam mana hampa bagi hibah? Itu isu dia sekarang. Apa hukum dia kalau pelaburan tu tak menguntungkan, pelaburan tu rugi, tapi duk bagi hibah, duk bagi dividen? Sebab tu saya kata, jangan nak memperbodohkan rakyat. Dan rakyat Malaysia, hampa jangan senang sangat nak diperbodohkan oleh dinosaur-dinosaur politik yang tak berguna tu. Mudah-mudah saja mereka nak kecin hampa. Oh, rugi sebab bagi dividen. Wey, pelaburan kalau tak untung macam mana nak bagi dividen? Tak boleh bagi. Hampa menega. Hampa menega. Orang melabur dekat hampa. Okey? Orang melabur dekat hampa. Hampa menega tak untung. Bukan setakat tak untung, ni rugi. Rugi. Macam mana hampa nak bagi dividen? Dia dah tak jadi dividen dah. Hak tu dia panggil money game. Dia panggil Ponzi scheme. Itu cerita dia. So rakyat Malaysia, 11 hari bulan 8 ni, hampa bersedialah nak dengar pembentangan RCI tabung haji. Saya rasa tak tahulah apa yang mereka buat dekat tabung haji ni. Hampa kena ingat, kita baru tahu sikit-sikit ni. Kita tak tahu lagi company-company, syarikat-syarikat yang dapat dana daripada tabung haji tu, yang mereka pergi duk melabuk tu. Saya rasa inilah masanya rakyat Malaysia kembali bersama bergabung menentang mereka-mereka yang menyakau, menyamun duit tabung haji. Walaupun mereka menafikan tak ada perkataan menyakau, tak ada perkataan menyamun. Ya, memang betul. Takkanlah mereka nak guna ayat-ayat macam tu. Tapi ia lebih kepada tu. Cuma cara hampa pandai berbeza menggunakan pelaburan kononnya. Oh, pelaburan rugi. Oh, pelaburan tidak menguntungkan, kan? Rakyat Malaysia sedar. Jangan kita bagi kuasa kepada mereka lagi. Sedarlah. Sedarlah rakyat Malaysia.